just nak share sikit je lah daripada Banyak yang task yang 5D tu kan. Oh, Saya buat lagi. Saya makan lah sebab dah nak jam 10 kan. tak apa, Tadi lambat tak apa. tadi sebab kampung saya ni kan kita orang guna air graviti, air bukit. Oh, Jadi setiap rumah tu kena bagi bayar apalah macam penyelenggaraan lah. So ada satu rumah anak yatim dan asnaf ni berhampiran dengan rumah saya lah. Jadi dia ada tunggakan lah dalam beberapa ratus ringgit macam tu. So singkat cerita, dorang pun letaklah dalam grup kampung, bagi tahulah yang keluarga ni ataupun tempat ni ada tunggakan. So selama ni saya tak pernah kira infak lah tu kan, ataupun sumbang lah gitu. Saya tak pernah bagi sebanyak itulah sebab saya sendiri pun tak kerja dengan anak-anak lagi kan. Tapi pagi tadi bila saya nampak tunggakan tu, lepas tu dalam hati saya ni terdetik, saya nak bagi, saya nak beri, dan saya rasa macam saya just macam kita kan kalau nak bagi dalam jumlah yang banyak kan kita macam rasa macam alah aku pun ada anak nanti tak cukup, sekarang baru pertengahan bulan macam tu kan. Tapi saya rasa macam saya nak bagi je, macam tu saya nak bagi sebab saya fikir apa yang saya punya ni pun bukan saya punya pun, Allah yang punya kan. Jadi saya minta dekat bendahari tu akaun QR lah, QR. Lepas tu saya terus bagi je macam tu dalam beberapa ratus lah macam tu selama ni sebab yalah mungkin bagi orang lain jumlah tu tak banyak tapi bagi saya yang tak bekerja ni saya rasa macam jumlah tu banyak, tapi pada waktu tu saya tak rasa pun jumlah tu banyak. Sebab selalu saya kadang-kadang kita nak manifest kan, kita nak 0 point apa semua, kita fokus pada nak je. Kita nak dapat tu, nak dapat ni. Tapi hari ni saya belajar 0 point ni bukan hanya untuk mendapatkan tetapi juga untuk macam mana kita nak memberi, nak mengalirkan semula apa yang rezeki yang Allah bagi dengan kita tu. Dan alhamdulillah yang saya nak saya nak tekankan state tenang tu lah. State tenang tu sebab kadang-kadang yalah kita nak bagi dalam jumlah banyak mesti fikir kan, rasa macam cukup ke aku nanti dengan anak-anak lagi apa semua. Tapi tadi alhamdulillah Allah yakinkan saya untuk bagi tanpa fikir esok macam mana, lusa macam mana. So daripada sini saya belajar, oh rupanya 0 point ni bukan hanya untuk kita nak menerima apa yang kita nak target apa yang kita nak, nak itu, nak ini, saya nak state tenang sebab saya nak tarik benda-benda macam ni. Tapi Allah juga nak ajar kita supaya 0 point ni kita nak mengalirkan, rezeki yang Allah bagi tu dengan rasa tenang, dan kita yakin setiap apa yang kita alirkan tu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukanlah kita nak minta macam nanti saya buat macam ni Allah balas macam ni, tak. Tapi sekurang-kurangnya itulah saya macam dapat belajar sesuatu hari ni lah, bagaimana kita nak mengalirkan rezeki yang Allah bagi tu dalam keadaan tenang. Dan saya pun macam tak kisahlah, yang penting anak-anak yatim dekat sana, asnaf dekat sana dapat guna air, sebab diorang ni sambil duduk dekat sana sambil belajar agama juga. Ada macam ada ustaz lah yang jaga tempat tu. Jadi itu je yang saya nak kongsi sebenarnya. Yang 0 point ni bukan hanya untuk kita nak menerima atau menarik apa yang kita nak dalam state tenang, tetapi juga kita nak memberi dalam keadaan tenang. Sebab macam yang doktor cakap lah, kita kena flow kan. Rezeki yang masuk tu kita keluarkan semula, kita alirkan semula, dan kita jangan takut besok nanti tak cukup, lusa nanti tak cukup. Itu semua di dalam kawalan Allah lah macam tu. Itu je yang saya nak share sebenarnya. Tapi saya macam teruja lah juga sebab yelah selama ni nak bagi sikit pun rasa macam macam banyak ni kan. Tapi kali ni Allah izinkan saya untuk memberi dalam keadaan hati yang tenang lah macam tu. Mudah-mudahan lah ada kebaikan untuk kawan-kawan yang lain kan. Sama-sama lah. Itu je doktor. Terima kasih. Sharing. Terima kasih. Saya nak turun tingkap ni Izzah. Tangga tak ada ke? Okey, terima kasih Tisa. Okey. Kita tengok kan ayat Quran kan, di bawahnya sungai mengalir. Itu asas kepada kehidupan. Sebab tu dia kata di bawahnya sungai mengalir. Kan? So konsep asas ni mengalir ni bukan maksud dia two way lah kan? Banyak konten yang saya buat berkenaan dengan sungai ni, aliran ni kan. Sebab ini sebenarnya nak tunjukkan bahawa kita ni beroperasi atas frekuensi so mengalir. So bila ada kemelekatan tu yang ganggu aliran tu. Kemelekatan emosi kemelekatan takut, kemelekatan trauma, benda-benda ni semualah yang blok kita punya aliran kan. Itu konsep asas.
aliran kemelekatan dia semua tak boleh, tak boleh. So kalau ada kemelekatan tu sistem akan push keluar. Penceritaan dia dah banyak kan, saya ceritakan berkenaan dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa kan. Terlampau melekat tu dengan anak dia. Lepas umur 90 tahun tak ada anak, dia minta anak Allah bagi, tapi dia melekat. So dia suruh sembelih. Tu sistem frekuensi dia memang tak boleh melekat. Dia kena flow.